semua pelajar yang ada di depan ni akan buat yang terbaik hari ini. Okey? Ada beberapa pesanan dan peringatan akan disampaikan setiap pagi ya. Jadi sila beri perhatian. Okey? Dan setiap hari jangan lupa sila semak jadual. Pastikan paper yang akan hadapi keesokan harinya kamu dah bersedia. Okey? Dan jika saya maklumkan kalau kita semak pada jadual hari lunch duduklah di kawasan sekolah, makanlah di kantin seboleh-bolehnya. Kalau mak nak datang makan bersama kamu tak ada masalah. Elakkanlah daripada okey, keluarkan. Nah, kalau tak ada tak apa. Kita dah sediakan IC, slip. Okey. Never spread to anybody else. Tak boleh nak sebarkan kepada orang lain. Kita kena ingat kita tak boleh jangkitkan penyakit pada orang. Ada saya boleh cakap sila pakai mask. Ada pelajar yang kata tak apalah biar semua orang batuk. Itu tidak baik ya, tidak baik. Kamu telah pun bersedia ya untuk menjawab kertas Bahasa Malaysia 1 dan kertas Bahasa Malaysia 2. Okey, mulanya kamu jangan panik dan jangan merasa kurang selesa. Okey, anggaplah kertas ini sebagai panduan, sebagai perjuangan ya setelah kamu menimba ilmu selama 15 tahun ya dan 3 tahun di sekolah menengah. Bagi kertas Bahasa Malaysia 1 mengandungi 40 soalan. Okey, pertama sekali kamu sila baca arahan dengan teliti. Baca arahan dengan teliti, sediakan pensel yang cukup ya, supaya kamu tidak rasa selesa ataupun kalau pensel tu terjatuh tidaklah berlaku sesuatu yang membuang masa yang kamu terkeliru ataupun tidak dapat menjawab soalan sukar ya. Contohnya pilihan jawapan ya, soalan yang memerlukan kamu membetulkan mana yang betul ya. Okey, teruskan ke soalan yang lain. Kamu tandakan dulu, terus ke soalan yang lain. Apabila kamu selesai menjawab, kembali kepada soalan yang sukar tadi ya. Okey, begitu juga dengan soalan-soalan yang lain. Sila baca dengan teliti. Seterusnya soalan pada pendapat anda, apakah cadangan? Okey, kamu mesti jawab dengan tepat juga ya. Pada pendapat saya, langkah-langkah untuk memperoleh. Okey, jawab dengan ayat yang gramatik ya. Seterusnya bahagian B, rangkaian berdasarkan bahan bergala. Kalau kamu was-was ataupun kamu kekurangan isi bahagian karangan, tolong jangan jawab soalan itu. Contohnya dari segi format ya, laporan dan sebagainya, mungkin kamu keliru ataupun tak bersedia. Jadi jangan ambil soalan yang kamu tak bersedia. Cuba cari soalan yang betul-betul kamu bersedia dari segi tajuk, dari segi isi. Apa yang diberikan oleh Puan Rosikin tadi, jangan hantar kertas kosong. Dan satu lagi saya nak tambah, jangan tidur. Ini bukan masa untuk kamu tidur, tetapi masa untuk kamu berjuang sampai ke titisan darah yang terakhir. Boleh faham? Para pelajar sekalian, boleh? Kalau kamu dah siap, semak. Okey? Berusaha sedaya upaya. Walaupun mungkin ada soalan-soalan tertentu yang kamu ada masalah untuk menjawabnya, cuba sedaya apa mereka berdua sebagai membalas budi baik guru-guru yang berjasa demi nama baik SMK Seksyen 9 yang tercinta. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah anak-anak didik kami keselamatan diri daripada malapetaka, kesehatan tubuh badan yang berpanjangan, terhindar daripada segala gangguan, tumpuan yang mantap lagi berfokus, agar mereka dapat menempuh peperiksaan ini dengan penuh kesempurnaan dan keselesaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Hari ini jangan stres. Minta senyum. Berjalan melangkah ke Dewan Peperiksaan dengan senyuman.
Ini